Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan dari saudara Arsyad Khalid yang bertanya, jika tujuan bersugi atau gosok gigi sebelum berwuduk adalah untuk menghilangkan bau mulut, adakah berhubung dengan pencuci mulut sebelum berwuduk mendapat pahala yang sama? Jawapan dari saya, wallahu taala alam, insya-Allah dapat pahala yang sama kerana tujuan atau maksud yang dikehendaki daripada bersugi adalah membersihkan mulut, dan tujuan ataupun maksud itu diperolehi dengan kita menggunakan berkumur dengan pencuci mulut. Wallahu alam. Soalan yang kedua, apakah doa selepas berwuduk yang ada di dalam hadis yang sahih? Berdasarkan hadis yang sahih, ada beberapa lafaz doa selepas berwuduk. Antaranya iaitulah seperti doa dengan kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu berdasarkan satu riwayat dan ada perbezaan, nanti saya huraikan. Demikian juga membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di dalam hadis sahih Muslim, hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayubalighu aw yusbigh al-wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'." Yang bermaksud lebih kurang, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun dari kalangan orang yang berwuduk dan menyempurnakan wuduk dia. Kemudian setelah dia berwuduk, dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekadar itu sahaja. Nabi kata, melainkan akan dibuka untuk dia pintu syurga yang 8. Kemudian dia boleh masuk dari mana-mana pintu yang dia kehendaki. Itu berdasarkan riwayat Muslim. Namun ada tambahan lafaz di dalam riwayat Tirmizi, iaitulah bacaan yang berikutnya, sambung daripada bacaan tadi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi kalau kita gabungkan riwayat Muslim dengan riwayat Tirmizi, dia jadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu berdasarkan riwayat Muslim dan Tirmizi. Cumanya lafaz yang ada di dalam Tirmizi itu menimbulkan perbezaan pendapat di kalangan ulama. Di mana Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah menilai tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin sebagai tambahan yang lemah. Itu penilaian Ibn Hajar Al-Asqalani. Manakala penilaian daripada Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, Allah Ta'ala merahmati Ibn Hajar dan Al-Albani insya-Allah, menilai dia sebagai dia tambahan yang sahih. Kerana itu untuk orang ramai, maka tak ada masalah dia mengamalkan. Iaitulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Setakat itu. Setakat itu sabit di dalam hadis Muslim dan di dalam hadis Tirmizi berdasarkan penilaian sebahagian ulama terhadap lafaz tambahan di hujung. Kemudian adapun doa yang berikutnya, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, ada di dalam riwayat An-Nasa'i di dalam kitab dia Amalul Yaumi wal Lailah. Demikian juga riwayat Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Hadis ini juga diperselisihkan di kalangan ulama, antara hadis ini sama ada ia marfu' ataupun dia mawquf, sama ada ia dari Nabi atau ia sekadar dari sahabat sahaja. Akan tetapi ada perbezaan pendapat di kalangan ulama, akan tetapi persoalan-persoalan seumpama ini mustahil sahabat, seperti yang dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Ibn Hajar kata wassanad sahih bila raib. Sanad bacaan selepas selepas wuduk subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu sanad dia sahih tanpa ada keraguan, kata Ibn Hajar. Cuma yang diperselisihkan sama ada ia dari perkataan sahabat ataupun dari perkataan Nabi. Akan tetapi kesimpulan yang disebut oleh Ibn Hajar, mustahil kalau kita kata sahih dari sahabat, mustahil sahabat reka perkara yang seumpama ni dari diri mereka, melainkan mereka sendiri dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu lafaz
yang sahih lafaz berdoa selepas wuduk yang dibaca iaitulah antaranya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ataupun asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tambahan daripada riwayat Tirmizi. Ataupun subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.